Okey. So yang ni kita nak tengok satu produk power bank daripada Besius, 20,000 mAh. Katanya boleh charge selama 4 kali lah kalau untuk iPhone. So bila kita tengok dalam dia, okey, yang ni dia power bank lah, power bank dia. Okey, kita buka, kita tengok. Okey, 20,000 mAh daripada Besius, dan dia punya watt dia adalah 22.5 mAh, 22.5 watt lah. So laju daripada biasa, kebiasaannya adalah dalam 20 watt sahaja. So yang ni dia dah sediakan charging cable, dah siapkan terus charging cable dalam bentuk lightning, dan dia ada juga dalam bentuk type C lah, type C new cable. So mudah untuk charge. Okey, dia ada bagi type C dan dia juga bagi lightning cable lah. Okey, so dan dia ada sediakan satu USB kalau kita ada kabel kita sendiri, atau yang ni dia bagi dia punya charging port lah, charging port dalam type C. Type C pun dia ada bagi, memang disediakan sekali type C dia. Okey, so inilah, compact, kecil dan mudah lah untuk kita bawa ke mana-mana sahaja. Dan dia ada tunjukkan display persen dia lah. So kat sini display dia ada 74%, dan disediakan dua charging cable lah dalam bentuk type C dan juga bentuk lightning. Besius 20,000 mAh.